Kalau dah penuh saf yang pertama, maka kita mula dengan saf yang kedua daripada kanan juga. Ini adalah Ramadan Al-Mubarak, dan Masya Allah kita gembira melihat masjid-masjid kita orang Islam penuh dengan orang Islam. Mereka yang pergi untuk salat, mereka yang pergi untuk beriktikaf, yang pergi untuk membaca Al-Quran di dalam masjid. Alhamdulillah, ini adalah nikmah yang besar. Jangan lepaskan peluang, bawa anak ke masjid, bawa ahli keluarga ke masjid, bagi mereka cinta kepada masjid. Kerana 7 jenis orang yang akan ada di bawah bayangan arasy di hari akhirat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya suka dan cinta terpaut dengan masjid. Maka hendaklah kita ambil Ramadan sebagai peluang. Nanti bila sampai ke masjid, jangan lupa untuk membaca doa nak masuk ke masjid. Masuk dengan kaki yang kanan. Bila nak berdiri untuk solat, maka jika solat jemaah, maka hendaklah kita mula saf daripada kanan. Saf dimulakan daripada kanan, kemudian kita penuhkan saf daripada kanan ke kiri. Kalau dah penuh saf yang pertama, maka kita mula dengan saf yang kedua daripada kanan juga. Dan hendaklah kita, apabila kita solat berseorangan, apabila kita mampu untuk ada sutrah, maka hendaklah kita ada sutrah, yang ia adalah sesuatu yang ketinggiannya 2/3 hasta dan tidak jauh daripada kita, tidak jauh lebih daripada 3 hasta. Maka antara sunnah ada bagi kita sutrah. Dan apabila kita ada di dalam masjid, hendaklah kita jaga adab, dan hendaklah kita berhati-hati, jangan kita bercakap-cakap dengan cara kita mengganggu orang yang membuat salat atau membaca Al-Quran. Ini tidak boleh. Dan apabila kita nak keluar daripada masjid, keluar dengan kaki yang kiri, dan hendaklah kita juga membaca doa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.